Masa pi 2 beg je, balik jadi 4 beg. Jam. Ni bukan tuan megak je yang hadap benda-benda macam ni. Ni memang kebiasaan ramai orang jadi macam ni. Tambah-tambah tu happy first time. Happy first time tu dah lah waktu pi tu pun beg besar. Balik pun banyak. Sebab tu lah, ingat lah, siapa yang pi umrah yang first time, waktu nak pi tu jangan bawa banyak sangat. Bawa ala kadar, cukup-cukup pakai. Sebab nanti bila pergi sana, kita nak beli jubah, nak beli souvenir, nak beli macam-macam. Dan ingat, bila kita bawa beg, okay, contoh beg-beg macam ni, bila kita bawa travel, bila kosong, dia akan mudah pecah tau. Dia akan mudah pecah. Jadi kena pastikan beg macam ni penuh dengan barang-barang, walaupun pi dalam keadaan beg kosong. Jadi nasihat saya, contoh, kita tengah fikir ni kan, kita nak pi kan, saya pesan jangan bawa barang banyak. Bawa barang kecil sikit je. Barang sikit kita bubuh dalam beg hand carry. Lepas tu beg hand carry kita bubuh dalam beg luggage. Ni beg hand carry ni, kita bubuh barang dalam beg hand carry. Lepas tu beg hand carry ni kita masuk dalam beg besar ni. Sebab beg ni memang dia punya muatan ni muat untuk masukkan beg ni. Dia macam anak dia lah. Tengok. Kita masukkan beg ni, duduk dalam dia. Macam tu. Jadi beg ni dia akan jadi padat dan susah beg nak pecah. Selalunya kalau pecah, kalau kemek-kemek tu sebab apa? Sebab dalam dia ada ruang kosong. Okey, jadi macam mana? Tips ni membantu tak? Bila kita sampai kat sana nanti, belah balik, beg dalam ni kita bawa hand carry, beg besar ni kita bawa barang-barang untuk kita nak balik souvenir dan sebagainya. Bantu tak tips ni? Kalau bantu jangan lupa like, komen dan share.